Assalamualaikum. Hari ini akak nak masak ayam kampung, kari ayam kampung bersama munggai, buah munggai. Okey, bahan-bahan dia macam biasa, bawang putih halia, daun kari 4 sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masak sampai dia kekuning-kuningan ya bahan-bahan ni. Bila kita tengok macam minyak kita tu sikit, boleh tambah minyak ya. Kari daging. Kemudian kita nak tambah sedikit serbuk cili ni. Tujuan dia supaya kari kita tu nampak bertambah merah. Tu je tujuan tu. Mungkin nak tambahkan jadi dia pedas sikit. Tak payah banyak, dalam 1 sudu sahaja. Kita bubur serbuk cili. Masukkan rempah dengan serbuk cili tadi. Masuk ke air. Betul-betul pecah minyak macam ni. Ni kira dah pecah minyak lah ni kan. Okey, kita tambah, kita masukkan air sekali lagi. Kita buat dia jadikan dia pecah minyak 2 kali. Okey, kita masukkan air, masak dia sekali lagi. Dia pecah minyak macam tu tadi lagi sekali. Tu dia dah pecah minyak, masukkan ayam. Ayam kampung ni macam biasa kita kena masak dia lama sikit. Tapi sebelum tu kita jangan bubuh air, jangan bubuh apa, biar air ayam tu sendiri keluar ya. Kacau. Masak lama juga ni, dalam setengah jam berlalu sebab ayam kita ayam kampung. Kemudian kita masukkan buah munggai. Okey. Nampak buah munggai kita pun dah lembut dah tu. Okey, kemudian kita masukkan garam dan gula. Ni ada garam, ada gula lagi. Tadi lebih sel tadi kan. Kita masuk sekali lah. Masukkan sedikit terasa. Okey, kemudian kita masukkan santan. Tak bagi sedap tu, memang kena berbanyak lah, 1 kotak lah. Okey. Bagi dia mendidih dulu.